Pernah tak anda terfikir yang sekeping poster ringkas tu sebenarnya ada cerita yang lebih besar di sebaliknya? Hari ni kita akan jadi macam detektif reka bentuk. Kita akan bongkar satu persatu mesej tersembunyi dalam poster kejohanan bowling ni. Jom kita mulakan. Okey, inilah dia poster yang kita nak bedah siasat ni. Kalau tengok sekali imbas, nampak macam poster biasa je untuk satu acara bowling. Simple je kan? Tapi percaya cakap saya, setiap satu benda dalam poster ni ada cerita dia sendiri. Jadi, apa sebenarnya cerita yang dia cuba sampaikan? Itulah misi kita hari ni. Kita akan siasat poster ni satu persatu, lapisan demi lapisan, macam detektif betul, untuk kita faham mesej sebenar dia. Anda dah sedia? Okey, untuk permulaan, jom kita fokus pada benda paling penting. Apa tujuan utama poster ni? Acara apa sebenarnya yang dia nak war-warkan ni? Jom kita tengok tulisan yang paling besar dan paling jelas sekali. Terus terpampang depan mata kan? Perkataan kejohanan. Ini dia clue pertama kita yang paling besar. Jadi, bila nampak je perkataan kejohanan, kita terus tahu, ini bukan main-main bowling untuk suka-suka tau. Ini acara yang serius. Ada pertandingan, ada persaingan. Pendek kata, ini acara kompetitif. Lepas tu, bila kita gabungkan perkataan kejohanan tu dengan info lain macam Majlis Sukan Sekolah Daerah Manjung 2026, barulah gambaran penuh tu jadi jelas. Sah. Ini memang satu pertandingan sukan yang rasmi untuk pelajar-pelajar sekolah. Okey, kita dah tahu apa acaranya. Sekarang persoalan seterusnya, siapa pula penganjurnya? Siapa yang anjurkan acara hebat macam ni? Poster ni sebenarnya dah bagi jawapan, cuma tersembunyi sikit dalam bentuk logo. Cuba anda perhatikan betul-betul kat bahagian atas poster tu. Nampak tak ada dua logo rasmi kat situ? Ini bukan logo biasa-biasa. Logo ni menunjukkan yang acara ni memang disokong dan diiktiraf oleh badan-badan kerajaan. Jadi penganjurnya tak lain tak bukan Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, badan paling tinggi dalam pendidikan negara kita, dan satu lagi MSSD Manjung. Bila ada dua logo ni, ia macam cop pengesahan ini acara rasmi dalam kalender sukan sekolah. Kejap. Mesti ada yang tertanya-tanya kan? Apa benda MSSD ni? Okey, MSSD ni singkatan untuk Majlis Sukan Sekolah Daerah. Senang cerita, mereka lah bos besar untuk semua acara sukan antara sekolah-sekolah dalam satu daerah. Mereka lah yang uruskan semuanya. Baiklah, penganjur dah tahu siapa. Sekarang kita masuk bab yang lebih praktikal pula. Katakanlah anda ni pelajar yang nak masuk bertanding, apa info-info penting yang anda wajib tahu? Okey, perkara pertama yang kita nampak. Acara ni bukan sehari tau. Bukan. Ia berlangsung selama 2 hari penuh. Wow, ini saja dah bagi hint yang kejohanan ni mesti besar-besaran dan pesertanya pun mesti ramai. Dan yang menariknya, 2 hari ini ada pecahan kategori. Cukup sistematik. Hari pertama, 23 Jun, khas untuk SR. Maksudnya sekolah rendah. Hari kedua, 24 Jun, untuk SM pula, sekolah menengah. Bijak kan? Sangat teratur. Lepas tu, poster ni juga sebut masa dari pukul 9 pagi sampai 5 petang. Maknanya, seharian penuh. Ini lagi satu bukti yang ini bukan acara cikai-cikai atau acara sampingan. Ini memang acara sukan utama. Jadi, kalau kita nak rumiskan semua maklumat logistik ni, senang je. Tarikh 23 dan 24 Jun 2026. Masa 9 pagi hingga 5 petang. Tempat Esplanade Ball, Kampung Koh, Siti Awan. Semua info penting ada, jelas dan padat. Okey, semua fakta-fakta penting kita dah tahu. Sekarang, jom kita beralih ke bahagian yang lebih seronok sikit. Bahagian seni. Apa vibe, apa rasa, apa suasana yang poster ni cuba nak sampaikan pada kita? Cuba tengok ilustrasi budak-budak tu. Comel kan? Tapi watak-watak ni bukan sekadar hiasan tau. Tengok betul-betul. Mereka nampak sangat bertenaga, gembira dan nampak macam datang dari pelbagai kaum. Apa mesejnya? Mesejnya mudah je. Sukan ni untuk semua orang. Dan yang paling penting, sukan ni menyeronok kan? Dan semestinya, perkataan strike yang besar gedabak kat tengah tu, ini bukan perkataan biasa. Ini satu seruan, satu jeritan kemenangan. Ia terus bagi kita rasa teruja, rasa berjaya, perasaan yang memang sinonim sangat dengan sukan bowling.
Lepas tu, cuba tengok pula pilihan warna dia. Oranye, biru, kuning, semuanya warna yang ceria. Ditambah pula dengan taburan konfeti kat belakang tu, terus rasa macam suasana pesta kan? Ini seolah-olah nak beritahu kita, kejohanan ni bukan setakat lawan-lawan je, tapi ia juga satu perayaan untuk semangat kesukanan. Okey, kita dah bedah siasat semua elemen. Jadi, apa kesimpulannya? Apa sebenarnya kuasa yang ada pada sekeping poster macam ni? Poster ni, dia berjaya buat 3 benda serentak dengan sangat baik. Pertama, dia bagi semua maklumat dengan jelas. Kedua, dia buat kita rasa teruja dengan visual yang penuh tenaga. Dan yang paling penting, ia menyatukan komuniti sekolah untuk sama-sama rayakan acara ni. Inilah dia kuasa sebenar reka bentuk yang daik. Daripada sekeping poster bowling sekolah je, kita boleh nampak yang reka bentuk yang hebat tu bukan setakat bagi info, tapi ia boleh bangkitkan semangat dan bina komuniti. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Lepas ni, cuba perhatikan sekeliling anda. Tak kisahlah poster ke, logo ke, apa-apa je reka bentuk yang anda jumpa. Cuba tanya diri sendiri, apa agaknya cerita tersembunyi di sebalik reka bentuk tu? Fikir-fikirkan.